Perempuan. Nah, masa dengar ni dia takut. Aku ustaz kabur malam takut ambil batu air mata malam. Tak. Nah. Masa dengar dia takut. Masa balong lelaki dia takut. Dak ni. Tak ada air. Dia tanya. Mana? Bekas dari. Ya Muhammad. Bukan ni lah lain. Nah. Nampak? Dia takut masa dengar tu lah. Takutnya hamba. Kita ingat takut sungguh. Itulah orang puang. Jadi nasihat-nasihat lah. Pasal dia memang lagu tu. Jenis lagu tu. Kalau kita buat balik kayu, kita nak taruh bawah rumah, nak lacur bawah rumah. Kalau kayu tu straight, mudah nak simpan barang. Mudah. Kalau kayu belok, mudah nak simpan. Payah. Kayu straight, akak ada bank serung masuk rumah. Akak serung masuk. Kayu belok gini. Senang nak taruh. Tu orang puang tu kayu belok. Tahu tak? Nabi kata innal mar'ata khuliqat min dil'in a'la, sesungguhnya wanita itu dijadikan dari tulang rusuk yang bengkok, belok belakok mau. Faham? Senang. Payah kan? Payah. Jadi kena terimalah. Sebab tu nak nikah tu jangan duk suka kan. Ni suka apa 2 minggu suka. Lepas tu buat apa suka seorang nak nikah minggu depan. Tak tahu kala tu. Kalau suka tak tahu kala. Jangan suka kan. Suka sikit je. Bapa boleh suka? Mu kena takut attack. Bapa takut? Dah nak nikah. Dah apa takut? Perempuan bahaya. Kita nak menikah makna kita akan duduk dengan satu spesies yang terancam kehidupan kamu nanti. Nampak tak? Serba tak kena ni. Mu larang dia lawan mu balik. Betul tak? Kita nasihat ni, nasihat kita balik. Kita baca hadis, baca ayat Quran. Tak pening mu. Betul tak? Tak baik kata kejarang-jarang gitu. Abang sekarang baik. Ni kata gitu. Awak bila saya kata gitu, awak kata ke saya pula, saya nasihatkan awak. Dah? Tak suka saya? Apa kahwin dengan saya? Tak. Dah tak? Dah lahak kita. Lahak. Tak baik. Saya kata gini, awak kata, dah dengar ke dalam tali besing ngajar apa semua, duk ngajar surah lawang suami ni masuk neraka. Dah, awak sekarang masuk syurga. Dah. Dia jawab mau. Dia tak ada nah dah. Lipat itu je. Faham? Dalam hati kita datang ni, kalau aku katuk boleh sakit ni. Kalau aku tunggu kat gini naik kaki tangan pula boleh sakit saja dia ni. Jadi siang kau kita baik aku pergi minum air. Tak? Start tu lelaki minum air. Kejar tak mahu. Lari dia kalah je. Kalah. Orang siang dia kata kalah. Tu. Aku tahu aku 2-3 ekor dia. Faham tak ni? Rohok dia. Jadi kena faham dah. Jangan lebih-lebih kan. Nabi kata kalau mulak kau belok, tapi kalau keras sangat patut riau. Nampak tak?